Hello guys, welcome to my channel 192. So hari ni saya akan pergi ke Seoul, iaitu Korea Selatan. Dan saya sekarang berada di KLIA 2 pukul 4 pagi sekarang. Flight dalam pukul 8 pagi. Nampak tak flight ni? Macam tak nampak, tak apalah. Okay, depan saya ni ada immigration. So lepas ni saya tak boleh record. Immigration sediakan KETA, pasport dan tiket flight pergi balik dan booking hotel. Okay, selesai immigration, kita menuju ke gate untuk ke flight. Let's go. Okay, sebelum tu yang baru sampai ke channel saya, jangan lupa subscribe, like dan share guys. Bantu saya untuk naikkan view guys. Boleh saya buat video selepas ni, dan rajin akan buat video lepas ni. Okay, korang layan dah POV ataupun view masa saya menuju ke Seoul. Okay, sebelum tu nampak tak ada 4 orang perempuan depan tu, lelaki seorang depan. Okay, saya ditugaskan untuk trip ke Seoul ni, saya ditugaskan sebagai ketua rombongan. Okay, yang kat depan saya ni adalah spot check, luggage dan hand carry semualah. Macam air apa semua tak boleh bawa lebih. Lepas je settle spot check tadi, kita menuju ke gate untuk pelepasan. Gate berapa Q11 saja. Tak silap saya tengok tadi. Tak apa, kita pergi je. Penat dah ni. Saya menaiki Air Asia Economy. Saya beli tiket ni 3 bulan sebelum saya dekat sini lah. So harga tiket 1,700 termasuk lagi pergi balik. Tengok ni guys, pukul 7 pagi. Cantik kan? Saya layan betul view ni. Saya menikmati pemandangan waktu pagi dengan kelaparannya. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Let's go. So I coming. Korang nampak tak dia buat apa tu? Inilah cari isi minyak kapal terbang. Dia pakai subsidi ke tak Lamanya lah nak masuk. Aku dah mengantuk ni. Naik aku tidur ni. Mampus mat. Setelah aku tidur berjam-jam, sekarang aku dah nak sampai dah sikit lagi. Berapa jam tadi tidur? 6 jam Dah lah, tak ingat lah. Sikit lagi nak sampai ni. Kau tunggu Lag.
nampak macam panas je kat luar tu kan. Aku tengok suhu tadi -5 kan. Tak sabar nak keluar. Kalau korang naik flight low cost, flight yang korang naik tu akan makin jauh tau. So korang naik train untuk pergi ke Terminal 1 rasanya, ataupun main airport ni lah, untuk claim luggage apa semua. Kalau travel ke Korea ni, benda paling takut immigration Korea. Kalau tak lepas kat sini, on the spot hantar ke KL terus ataupun Malaysia. Korang standby lah apa yang patut. Okay, luar airport -5. Jumpa di part tu guys. Bye.